Siapa sini selalu nangis sebab bawang and selalu kupas bawang untuk satu family ambil masa yang lama? Hari ni 1 minit je dah settle. Mula-mula saya ingatkan mesin ni mahal tau. Rupanya tak, murah je. And cara nak pakai dia pun senang je tau. First, korang masukkan dulu bawang. Lepas tu kita tutup. And korang jangan lupa tau letak plastik dekat tepi ni sebab nanti kulit bawang tu dia akan terkeluar. Lepas tu, korang tekan je button jog selama 15 saat. Okey, dah 15 saat. Lepas tu, korang tekan je button discharge ni nak keluarkan bawang-bawang. Korang nampak tak tu? Senang je kan? Okey guys, sekarang ni I nak buat bawang putih pula. Sama juga, korang masukkan je dekat dalam. Lepas tu korang tutup. Jangan lupa letak plastik. And then korang tunggu selama 15 saat. Lepas 15 saat, tekan button discharge. Wah, korang nampak tak? Dia punya kupasan memang cantik tau. Benda ni kalau tak bagus, I memang takkan recommend dekat korang. Sekarang kan saya pakai mesin ni sampai saya rasa ketagih tau. So kalau dekat rumah ramai family member nak masak untuk 20 orang pun tak ada masalah. So hari ni nak masak pun tak ada rasa stres. Memang lega sangat-sangat. Lagi-lagi kalau waktu weekend nak kumpul, nak makan satu family kan, nak sediakan bahan pun makin senang kan? So kalau korang pun nak benda ni, I dah letak dekat beg kuning. Korang boleh dapatkan sekarang, okey?